Sebenarnya kami yang pergi buat latihan kat masjid tu kerana apa tau sebenarnya? Kerana kita nak Allah selamat, kerana kita nak tunjukkan orang kata apa? Yalah dekat pelatih-pelatih ni. Oh inilah masjid Tok Guru. Inilah masjid Tuan Guru Haji Adi Awang kan. Saya sendiri pun tak pernah pergi kan. Jadi bila kita tak pergi buat latihan pagi sebab pagi Tok Guru mengajar. Pagi Tok Guru mengajar, jadi kita pergilah petang. Kalau guna cakap ada orang kata padam balik, ya jangan keluar kenyataan macam tu. Sudah-sudahlah, kita ni dah berpecah belah dalam politik, berpecah belah segala benda, berpecah belah kan. Saya buat live malam ni lebih kepada nak clearkan benda tu, lebih kepada nak sampaikanlah supaya kita fikir guna akal yang waras. Takkanlah kita ni orang Islam, orang Melayu yang beragama Islam nak masuk masjid pakai kasut subhanallah. Boleh fikir?